لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله سبحان الله ورده وأشهد لا إله إلا الله وحده لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا شاكرين حمدا يوافي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظمتك اللهم صل على سيدنا محمد في قلوب عبادها ونور الأبصار وضيائها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمهم كما غفرت ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والدينا وعن جميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لنا ترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار صدق الله العظيم. Masalah ayat berkenaan dengan Allah Ta'ala tanya kita Fabi ayyi ala'i rabbikuma ala. Ala tu jamak daripada alan. Mufrad dia alan, alif lam ya. Maka tu mufrad dia lafaz mufrad, lafaz jamak jadi ala. Banyaklah kaedah ilmu tasarruf tu. Jadi ala dengan makna beberapa nikmat, ay ni'ami, beberapa nikmat. Maka Tuhan tanya kita ni fabi ayyi ala'i rabbikuma.
Maka dengan apa lagi nikmat daripada segala nikmat Tuhan kedua kamu, hei manusia dan jin. Ingat Tuhan tanya kita ni. Bukan sedap duk baca. Tuhan tanya kita. Nah, maka apa lagi nikmat, hei jin dan manusia, yang kamu dusta, tukaziban, yang kamu nak ingkar. Adapun kita, alhamdulillah, kita orang beriman dengan Allah, tak ada satu pun nikmat yang kita dusta, yang kita ingkar. Alhamdulillah. Nilai besar, nikmat iman, nikmat Islam yang Allah beri kepada kita, yang mana semua nikmat yang kita rasa, yang kita dapat daripada Allah, satu pun yang kita tak dusta. Nah, ni Tuhan tanya orang kafir ni, di kalangan jin, di kalangan manusia. Nikmat mana yang kamu ingkar? Nah, katakan tafsirnya panjang sikit. Sebagai mukadimah Fabi Ayyi Ala ni. Kata dia, cuba kamu tunjuk. Kerana tiap-tiap satu nikmat, dalil yang sangat besar yang menunjuk di atas kekuasaan dan keesaan Allah. Semua nikmat yang Allah beri kepada kita ialah dalil di atas kekuasaan Allah, dalil di atas keesaan Allah. Sama ada dalil tanazzul ataupun dalil tarakki. Dah. Ya tanazzul ni lagu ni. Dalil turun ke bawah. Tu panggil tanazzul. Mana? Kita tahu kita ni kena jadi. Bila tahu kata kita ni kena jadi, mesti ada yang menjadikan kita. Maka siapa yang menjadikan kita ni? Iaitu Allah. Dia panggil dalil tanazzul. Dalil turun ke bawah. Daripada atas, daripada Allah, turun ke bawah. Apa tak? Yang kedua dia panggil dalil tarakki. Daripada atas, daripada bawah naik ke atas. Mana kita ni, contoh kita kata kita manusia. Berapa banyak benda yang kita nak, tetapi kita tak dapat. Betul? Itu daripada bawah pada atas. Menunjuk katanya, kita ni tak ada kuasa. Daripada berapa banyak yang kita benci, tapi kita tak boleh menolak. Betul? Terbesar tu dalil tu. Berapa banyak yang kita nak, tapi kita tak dapat. Cuba kita fikir. Ayah nak gapo, tak boleh lagi ayah. Nak nikah dua. Tak boleh lagi lah ni. Tak boleh lagi. Orang lelaki tak ada kerja lain. Nak nikah dua. Dia tak kaya. Asal bini ramah. Maknanya, nak tu gak benda kita nak comel. Tak boleh. Itu menunjuk kata, kita tak ada kuasa. So, yang ada kuasa siapa dia? Allah. Itu panggil dalil kita ni. Do'ehnya, lemahnya kita ni dah. Itu baik. Berapa benda, berapa banyak kita benci, tapi kita tak boleh nak halang. Benci daripada sakitnya, mari sakit. Benci daripada sakit, tapi kita sakit juga dah. Benci daripada miskin, kita miskin. Tak embuh miskin, tapi miskin. Tak embuh sakitnya, sakit. Bila sakit, nak sembuh, tapi tak sembuh. Menunjuk kata, tak ada yang kuasa sebenar-benar malaikat Allah. Makna semua yang ada ni, ialah dalil menunjuk di atas ada yang maha kuasa. Falakal hamdu ala ma qadait. Sebab tu dah kita baca subuh kunut tu. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka bagi engkau lah Tuhan, dadaknya telah kamu qada di atas aku ni, comel semua. Ingat tak? Baca kunut subuh esok baca. Falakal hamdu ala ma
qadait. Tu hebat tu kalau kita ingat semua. Tu ayat tu. Benda gapo kena apa dia apa? Falakal hamdu ala ma qadait. Bagi engkau segala-galanya comel hak mu qada di atas aku. Sebab tu dalam doa lain, ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada aku ni sabar di atas apa yang telah kamu qada di atas aku. Nah, Allahumma inna nas'aluka ridha bima qadaitani. Ya Allah beri pada aku ni sabar. Boleh terima di atas apa yang kamu telah qada di atas aku. Payah tu. Ngajar mudah. Betul. Khabar mudah. Tapi bila kena, tak tahu qada duk mana, tak tahu sabar duk mana. Sebab tu kalau dia mau nikah dua, kalau bini marah, falakal hamdu ala ma qadait. Bini pun ambil batas kayu berpok tapal dia dah. Falakal hamdu. Baik. Katalah tafsir ni apa dia? Kata dia, yang menjadinya itu siapa dia? Yang menjadinya ialah Allah Ta'ala atas wajah yang terlebih ajib. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tengok kita ni ajaib tak? Ajib tak? Kita tengok kita ajib tak? Mata kita kecil ke besar? Kecil. Tapi boleh tengok besar ke sikit? Boleh tengok besar. Boleh tengok berjuta-juta warna. Jari 5 butung. Ajib tak? Tak kena tumpah di benda lain. Betul? Hak ni bergerak adakah kena tumpah benda lain? Pakai mesin? Tak kena pakai mesin. Hak ni boleh bergerak dengan sendiri. Hak ni boleh bergerak dengan sendiri. Hak ni boleh bergerak dengan sendiri. Boleh pegang dengan sendiri. Ajaib. Hak ni ulang ni pabi ayyi ala. Dia mau kata bakpola tu hak ulang semua. Supaya kita tak lalai kepada Allah. Tentang ajaib. Allah taklah jadi pada kita. Sebab kita ni banyak kali lupa. Betul? Lingo kita, hidung kita. Ajaib. Tu ajib dia panggil. Masya Allah. Dia tengok jari jemari kita. Allahu Akbar. Paling ajib sekali bila puasa mu cerita. Paling ajib gapo ya? Bila kita gapo paling ajib kali. Anggota kita ni. Lingo. Lain-lain ada. Tengok orang puan ngasih ni. Ajib tak? Betul? Nikmat tak? Betul? Tu Allahu Akbar. Duk jauh tengok tu ada. Betul? Duk dekat tu Allah ada. Pada duk kereta tak berasa gapo dia. Betul? Jamuh kereta, jamuh kayu tak rasa gapo dia. Jamuh dia. Pada tak takut bau pun dia. Allah ajaib sungguh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana lagi nikmat kamu dusta kerana mu ikah nikmat tu. Tu sedap ayat ni betul. Kita ingat semua ke Tuhan. Pada lebih kita baca Quran ni kan apa? Ingat pada Allah sebenarnya. Baik. Bila kita tahu kata benda tu ajib, yang mewajibkan kita sembahnya Allah. Jadi wajib kita sembah Tuhan. Dah. Sebab tu tak boleh berzina tu. Tak boleh rogoi ikut dah tu. Kerana nak kena menikah. Kenapa? Dan taat suruhnya dan tegahnya. Bila ingat benda tu Allah sedaknya, nak boleh. Kena menikah. Nak kena menikah. Menikah tu panggil taat. Perintah Allah. Nah, kata dia, maka sebesar-besar nikmat jadi kita daripada Adam kepada ada. Itu sebesar-besar nikmat. Sebesar-besar nikmat daripada tak ada kepada ada. Dan dawamun nikmat. Mengekali nikmat. Ada semua. Sebab tu Tuhan tanya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu ni lalai tentang kemuliaan aku. Mana karim? Karim mana la tanqati'u. Tak putus-putus nikmat. Mana kita dapat nikmat ni tak putus-putus. Tak putus-putus. Kalau putus mati dah kita ni. Betul? Tu. La tanqati', la tanqati', la tanqati'. Makna karim dengan makna tak putus-putus kita dapat nikmat.
Nikmat Allah siang malam. Nikmat kita mana berkekalan? Nyawa tu ada di kita. Betul? Nyawa kita ada di kita. Nikmat tak weh? Nikmat. Tu pula tak ada kepada ada. Jadi pula dan ajar kita. Ajar kita. Dulu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita semua ni daripada daripada perut mak kita. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu sedikit pun. Betul? Oh lahir. Tak tahu. Tetapi Allah lah yang mengajar kita. Allamahul bayan. Allah mengajarkan kita boleh bertutur. Boleh ada ilmu. Pergi belajar dapat ilmu. Sebab apa? Ingat. Tak mestinya orang yang belajar dapat ilmu. Berapa ramai yang belajar tak dapat ilmu. Sebab itulah bila kita dapat ilmu Allah sukanya lah. Sebab itulah hamba tanya semua budak. Gapo nikmat sedap kita yang mengaji pondok? Nikmat paling sedap mengaji pondok nak tahu kamu ialah apabila mutamak mengaji kitab. Bila tamak kitab sebutir-sebutir, itulah nikmat orang mengaji di pondok. Orang tak tamak kitab, orang mengaji awal, dia tak tamak, dia tak akan dapat nikmat. Nikmat yang paling sedap orang mengaji di pondok ni, yang ngaji di awal bismillah, sampai di ujung akhir tamak dia. Allah, sedapnya nikmat. Dia boleh rasa nikmat. Nah, mana dia boleh tahu habis selok-beloknya. Alah, tafsir cara tafsirnya. Tapi memang tafsir ni budak pondok lah tinggi lah pengajar tafsir. Sebab nak mengajar tafsir ni kena nahwu, sarah, badik, bayang. Cukup alat baru sedap mengajar tafsir. Makna fiqh ni pada awalnya ke akhir. Tebal tu nak habis. Tebal ni kita. Nak habis kita fiqh 4 robok. Bukan sikit-sikit 4 robok. Orang tua pergi ngaji jawab dia, duduk seminggu balik lalu. Mana weh? Tak faham putih ustaz weh. Ingat aku suka ngajar-ngajar baru. Oh, tak suka. Ngajar baru ayat lagu lain. Pondok ayat lagu lain. Tak suka. Jauh ada tok cik tu pergi ngaji. Nah, nak duduk seminggu pondok nak terang ngaji. Tak seminggu sehari balik. Tak dipaksa dah. Temu pula mana tak pergi pakcik. Tak tahu putih apa ustaz khabar. Ingat aku mudah. Ayalah, itulah ilmu. Itulah ilmu. Nak apa-apa bi ayala tu berapa dia. Itu baik. Dan kemudian, mana ajar kita Allah. Ni mujulah Allah Ta'ala beri sikit-sikit pada kita satu nikmat dah. Betul? Berapa ramai baca Quran tapi tak pandai apa? Tak pandai-pandai. Bila kita pandai Quran, satu nikmat Allah. Tua baru mengaji Quran. Allah, Alhamdulillah. Nah, dan matahari, bulan tu hari nikmat kita. Langit, bumi kita cerita dah kemarin. Dan manis, lemuk, buah kayu. Manis, nikmat tak? Nikmat. Manis. Kita kecak kuih berasa manis. Allah, ada deria rasa lagi weh. Bimbang. Kecak kuih. Yang mau kata manis, tak manis weh. Allah, tak. Habis nikmat tu. Lemuk buah kayu. Tengok makan buah durian. Puasa lemuk manis. Sedap sungguh weh. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Betul? Berapa orang makan durian mutah ada? Makan durian mutah ada? Ada makan mutah. Allah. Busuk dia kata. Tak ada nikmat tu. Aku duduk mutah lagi. Alhamdulillah. Kau sedap. Kau maha. Kau sedap. Ada nikmat lagi tu. Dah hujan. Alhamdulillah. Dan makanan. Dan lemuknya. Lemuk kelapa. Kelapa ni ada lemuk tak? Cuma sate mahala ni. 20 hias kilo. Tu. Dia mau kata lama tak dia beli. Orang puas dia beli. Nah, 20 hias kilo, 19 hias, 17 hias kilo. Tu ada kuih mahal-mahal tu. Tapi tak apalah mahal apa. Asalkan rezeki ada sudah. Hak bimbangnya tak ada rezeki. Ada rezeki. Tak ada deria rasa pula hatu meh. Dah susu. Kena susu. Ada susu pun nikmat. Nah. Susu apa sedap tadi? Susu ada. Sebab tu dia mau royak betul doa tahu dia mau royak lah. Tapi boleh hama. Dia tak ada lah. Dia bini kita ni nak sayang kita kali bila. Bila suami sak susu dia Allah. Tu hak lebih saya tak ada lah.
Nemo tak percaya terang, tak percaya. Dah. Tu memang ya saya sungguh kita bi abita. Bak tu orang puai sak susu betul orang lelaki sak susu semua. Batu. Ni sakat tu lah boleh puasa ni. Dan manis gula. Tu. Dah tebu. Bila apa sini ni royak ni. Lagi pula dah akal, dah sihat, dah selamat segala panca indera dan lain-lain. Selepas panca indera kita tu, deria rasa kita tu hawi selamat. Alhamdulillah. Tu semua tu kata dia menunjuk atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila begitu, Tuhan pun tanya kita dengan 31 kan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban amantu billah. Ataupun nak jawab kepada dia, tak ada sesuatu yang aku ingkar. Jawab aku jawab sudah. Bila orang baca Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban la syai'a. Tak ada sesuatu yang aku ingkar. Tak apa dah. Tak apa dah. Jawab aku jawab tak apa dah. Tak ada sesuatu pun ya Allah yang aku ingkar. Semuanya amantu billah. Aku beriman kepadamu ya Allah. Batu dalam tafsir ni kata lagi mana? Kita cerita dah dengan pada tiga lepas mulaan. Bila Nabi kita Muhammad baca, maka mari guru ngaji, dia jawab kata amantu billah. Tapi manusia zaman tu tak jawab, kata Nabi, baik jin pada dia, padamu. Baik jin padamu. Jin jawab, mu tak jawab. Jadi hari ni kita insya-Allah boleh jawab ada. Kita baca ni lah. Wattini wazzaitun. Akhir sekali. Alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Jawab. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dalam surah kiamat. Bala qadirin ala an yuhyiyal mauta. Jawab. Bala. Tu yang jawab sikit je lah. Dalam surah kiamat ni Tuhan tanya ni. Bala qadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah tidak Tuhan kuasa menghidupkan yang sudah mati? Jawab. Ya, Tuhan kuasa. Tuhan kuasa. Bala. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sama ada dalam semaya, luar semaya. Bila kita berjumpa dengan azab rahmat, kita jawab mana? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nabi kita sentiasa baca, bila baca Quran, di tempat ayat rahmat, cerita ayat maghfirah, ayat Tuhan ampun dosa, sunat kita jawab, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bila kita bertemu dengan ayat azab, la wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kita jawab apa dia? Rabbi a'udzu bika min azabin nar. Rabbi a'udzu bika min azabin nar. Tapi jangan jawablah kita orang Melayu ni dah. Kerana kita kurang faham bahasa Arab. Sebab itulah ayat kita tak faham panjang kena kepala tajuk pun payah dah. Allamahul bayan. Mana allamahul bayan? Satu daripadanya ialah ilmu Arab. Allimuhan nas ta'allamul arabiyyah, kata Nabi. Belajarlah kamu bahasa Arab bila kamu pandai. Wa allimuhan nas. Kamu ajarlah kepada manusia. Selepih-lepih bahasa ialah bahasa Arab. Nabi suruh Allamul arabiyyah. Belajarlah kamu bahasa Arab. Bila kamu pandai, allimuhan nas. Kamu ajarlah kepada manusia. Mana? Belajar nahunya, sarahnya. Sebab apa? Semua ilmu terkumpul dalam kitab Arab. Dalam kitab Arab. Baik. Sama ayat ni. Khalaqal insana min salsal. Khalaqal insan, telah menjadi Allah Ta'ala akan manusia. Siapa dia manusia sini? Iaitu Adam. Maksud manusia kan?
Adam. Insan. Insan ni asal makna lupa. Lupa. Sebab tu manusia ni pesel dia lupa. La yusammal insanu illa linasi. Tak dipanggilkan manusia, malaikat dia lupa. Tak ada manusia tak lupa. Baik. Moga Adam tu makan buah khildi tu dia lupa tu. Tuhan tak beri makan jadi makan juga. Dia buat apa makan? Moga nama dan manusia tu tabi'i dia. Tabi'i dia lupa. Pada? Kalau tak lupa ke tak panggil manusia. Patah kayu dia panggil. Ada. Pak pun lupa lah weh. Manusia tapi tak ambulah lupa semua. Sebab tu kita tak tapal sanuqri'uka falatan illa masya Allah 7 kali. Lepas banyak lupa. Sanuqri'uka falatan illa masya Allah. Dan banyak selawat. Kalau banyak lupa. Ya. Telah menjadi Allah Ta'ala akan manusia. Siapa dia manusia? Adam. Jadi daripada sol-sol. Nama dia tu. Apa sol-sol? Tanah kering beronggo. Tanah ko. Tuhan jadi Adam daripada tanah kering yang beronggo. Asalnya tanah liat. Bila buat lembaga, jadi kerah. Bila kerah dalam beronggo. Bila kita jetik, sebelum bubuh orak sarah. Belum bubuh perut, belum apa dia. Adam tu hawak daripada tanah po. Batu tanah banyak jenis tu hawak ni kalau kita ngaji hadis. Tanah ko, tanah lembek, tanah berair. Nak kotel Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itulah perangai manusia ni cukup lekat. Ada pesek ko, kerah ko. Hak pesek kerah ko tu kebetulan kena tanah ko. Ada. Hak pesek kena tanah ko. Kabur racuh rimah apa? Dia waduh. Lawang pun no. Ada. Ko. Hak pesek lagu ni kena peracuh, kena sebedo dia. Dam. Nampak kuanya. Ada pesek tanah lembek, tanah liat. Tu mudah. Alah, 4 jenis tanah tu dah. Tanah lembek, insyaAllah kita mudah-mudahan. Dah, terkena dengan tanah liat. Boleh betul yang dia panggil. Boleh betul. Hak bahasa jenis tanah berair. Payah juga berair. Slow. Oh, payah jenis slow telajak berpayah juga. Itulah manusia Tuhan Adam daripada salsa min turabin. Sebab apa Tuhan khabar ni? Supaya kita jangan lupa pada Allah. Mu ingat molek. Tokimu Adam tu aku jadi daripada tanah ya. Tanah pula bahasa min turabin. Jadi banyak dalam Quran sebut ipung-ipung. Ada tanah yang mana Tuhan perak dengan air jadi busuk. No ayat kita ni busuk tak weh? Busuk. Cuba tak mandi seminggu tengok. Allah kakak ni busuknya. Betul? Muka Adam tak min turabin. Daripada tanah yang diperak. Tahu perak? Sebab kami perak ada. Diperak dengan air. Lama-lama jadi busuk. Apa jadi busuk kita ni? Lama dengan Allah. Nah, mana lah busuk namu tak andi kan lah. Seminggu dah tak andi. Mana? Nah, nak kata ku anak tak andi seminggu. Kita tak andi sehari pun. Berasa busuk dah. Mana kita? Sebab tu peluh, ada pahit, ada masing, ada busuk. Nah, itulah manusia. Padahal Tuhan sebut apa dah? Supaya kita tak lalai kepada Allah. Dah sudut kedebel. Dah sudut lawan aku kata Tuhan. Nah. Tu baki asal ni. Sebab tu tuk bomo. Kalau pergi bomo ke, dia baki apa dia? Dia baki asal tu. Hei mambang kuning, mambang kelabu, mambang hijau. Tu baki asal. Ya jing ni bila baki asal itu tak ilmu lalu. Nah, tu bomo tu baki. Ya, lalu. Sebab tu kalau kita kena baki asal senyak di. Mu ingat salah. Tu kata pok dia. Mu dulu. Tu baki asal tu. Mu ingat ada pok dulu pegang mu. Api khabar, api lembu juga. Nak masuk mu university.
Siapa ayah papa ke danau hari ni? Mu dah bengong. Baki asal. Anak apa? Nya lalu hati punya baki asal tu. Ayah boleh baki asal atas anak dia. Mak kata mak Allah, kalau aku tahu mu dia bengong lagu ni, aku kenyek kecek lagu kenyek dah. Tapi tak ada aku tak tahu mu lagu ni balak. Tu dah baki asal. Ni ayat ni dah baki asal ni. Dalam surah apa dia? Dalam surah Al-Kahfi tu panjang. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa afafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dua orang. Satu orang kafir, satu orang mukmin. Orang kafir ni Tuhan beri dia kebun yang luas. Dalam kebun pula ada apa dia? Ada pokok-pokok yang subur. Ada buah-buah yang ada rendang-rendang. Itu ada buah. Tuhan nak tolong kepada kita ni. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa farjarna khilalahuma nahara. Wa farjarna khilalahuma. Dalam kebun dia pula ada mata air. Ada buah-buah yang tak ada cacak sikit pun. Tak ada buruk pun. Buah ni comel. Tapi bila dia kata dia masuk dalam kebun ni wa dakhala jannatahu wa zalimun li nafsihi. Bila dia masuk dalam kebun dia menzalimi dia sendiri. Apa dia? Wa ma azunnu an tabida hazi abada. Dia suka kata kebun dia comel ni tak akan binasa buat selama-lama. Bahkan dia menafikan berlakunya hari kiamat. Dia kata tak akan berlakunya hari kiamat. Kenapa? Karena dia melihat kebun-kebun dia comel. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ridditu ila rabbi. Kalau aku balik kepada, kalau kiamat berlaku pun, aku bersama dengan Tuhan besok di kalangan orang yang lebih, kata dia. Sebab aku atas dunia ni pun lebih. Manusia gitulah. Bila dia kaya, dia berasa sombong. Mujurlah kita ni tak berapa kaya mana. Betul tak? Biasa ni orang kaya ni, dia berasa tak sombong. Tengok kebun luah, dia berasa sombong. Bila piti banyak, dia berasa sombong. Tengok body dia pun comel, segar mega sama. Dia berasa sombong. Lalu saya ni hak mukmin kata lagi mana? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhabiru akafarka billadhi khalaqa min lakinnahu wallahu rabbi. Min turabin summa min nutbatin summa sawwaka rajula. Ni baki ni. Mana? Kata dia. Dalam akafarta billadhi khalaqa min turab min khalq. Adakah kamu kufur? Kamu ingkar dengan Tuhan khalaq yang telah menjadikan kamu? Mu ingat tak? Mu dulu daripada tak ada kepada ada. Sudah belah menjadi pemimpin pun. Hari ni menjadi pemimpin. Tapi ingat, mu tu apa? Min turab. Daripada tanah. Semua min nutfatin. Kemudian dijadikan air mani. Mu daripada tanah. Asal pada Adam tu tak? Tanah. Min nutfatin. Kemudian pada tanah jadi air mani. Busuk bohong. Air mani. Kena air mani. Pagi esok tu baca pagi esok subuh. Mimma immahin. Summa sawwa wa nafaqa fi min ruhi. Faja'alakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ingat, kita mari mana? Mimma'im mahin, daripada air yang busuk. Tak ada jual air mani. Tak ada pergi kedai kopi. Air mani secetong. Tak ada. Air mani. Kau ingat? Tu kita habakit, kita tak boleh kita sombong. Jadi pemimpin jangan ada sombong. Itulah. Bila kita mati, sunat orang ambil tanah. Tabur 3 kali. Tabur yang pertama kata, minna khalaqnakum. Daripada tanahlah kamu jadi. Wa fiha nu'idukum. Dan di dalam tanah juga kamu kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah juga kamu akan balik semula. Ada minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambil tanah lepas sekali.
Ambil yang kedua baca pula. Ambil ketiga baca pula. Ingatlah, kita min turab daripada tanah. Sudah sombong lah. Cuma lebihnya kita mana? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita ni comel manusia. Mana? Sebaik-baik kejadian. Berjalan dengan berdiri. Makan dengan tangan. Tak seperti mana binatang. Tak, binatang berjalan dengan kaki. Makan dengan mulut. Kita makan dengan makan dengan tangan. Itu baik. Kemudian. Lepas tu pula Allah jadikan Adam. Allah gotel dia. Gotel-gotel. Kita gotel cemek lah. Gotel-gotel. Gotel dengan apa dia? Pak Anasir. Ini mana-mana pun kita tak lepas dengan Pak Anasir. Tanah, air, api, angin. Dia panggil udara, api, air, tanah. Itu nak bahas tu panjang lah cerita lah. Kita buat dia lah tu. Tapi nak yang katanya, kita ni tak lepas daripada 4 Anasir. Tanah, air, api, angin. Kalau apa dia? Kalau tanah, sifat dengan kering, dah. Sifat dengan apa dia? Sifat dengan apa yang panggil rendah, dah. Baik. Lepas tu kita ni ada sejuk, ada haba, ada basah, ada kering. Cukup lekat tu hai hotel kita ni. Panas weh, ada api. Nah, ada api. Panas sebab tu. Pasal penyakit panas tu. Nak buat apa pasal kita ada api dalam kita ni. Ada api, ada air, air pula berjenis-jenis air, api pula berjenis-jenis api. Ada air sejuk, ada air panas, ada air busuk, ada air lendir. Tengok di kita, air mani lagu lain, air mazi lagu lain, air wadi lagu lain, air kecing lagu lain, air peluh lagu lain. Pada panas juga, oh banyak pesing panas. Panas nak marah lagu ni, banyak pesing. Itu baik. Tu kota kita dengan Pak Anasir. Kata kita tafsir kata ni, mana tanah dan roh dan akal pada air. Begitu juga jin pun. Cumanya tanah, air, api, angin. Hak lebih, hak benar atas manusia. Tanah. Kita benar tanah lah. Lepas tu kita ni, lawan-lawan Tuhan pun senyap. Akhir-akhir pun ingat pada Allah. Ada pun jin, ada pun tu. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ada pun jin, Allah gotel dia Pak Anasir juga. Tapi hak benarnya, hak perangai dia nya perangai api. Sebab tu sifat jin ni sifat pendendam. Jin sifat paling kuat di dia dendam. Kuat dia. Sebab tu orang jadi tok bomo jangan sedap duduk. Tahu kita pergi bomo Said. Said pun sembuh. Tapi ingat, jin hak buat sakit orang tu, dia dendam tok bomo sampai mati. Dendam jin. Lepas tu orang dia tok bomo ni kena ada nyekat-nyekat dia. Nak pergi buat tu dia orang, nak pergi buat jin dia orang kena sakit, dia kena ada nyekat dia. Kalau tak ada nyekat, siap. Jin dendam. Dia berdendam dia kuat. Kita ni berdendam juga tapi tak adalah kuat benar lah. Habis tinggi setahun, 2 tahun juga, minta maaf tu. Dendam sikit-sikit. Jin ni dendam kuat weh. Tu muka dia api kan. Panah semua. Kita ni tanah. Sejuk. Perangai kita ni banyak ke tanah. Ada juga api. Api sikit, air sikit, angin sikit. Betul? Tapi tak ada angin tak boleh. Nak jadi ulama kena ada angin. Nak jadi pemimpin kena ada angin. Kalau tak ada angin, jadi pemimpin. Slow. Mau nak jadi kapolah lepas kolah. Tu anda lah nak jadi benda pun. Tak ada angin. Tengok orang ada angin ya. Daripada kereta kacil nak pakai kereta besar. Daripada kereta besar nak pakai kereta apa dia? Masjid. Ada angin dia panggil. Nah, ada. Begitulah. Tuan udah berani nak ni kau comel tu. Orang tak ada angin. Yalah, ikut mak lah. Hak mana mak wi tu gak. Baik di mak, baik di kita. Orang tak ada angin. Biasa kita tak ada angin. Tak singgah ke mak. Kita tak ada diri mak. Nak tak comel. Ada. Kalau tak comel, mak nak. Ada.
Rata cari tak boleh. Lalah boleh hak pergi rumah. Hak hidung repek. Mak kata mana? Padang muka, berangin sangat. Pita angin dia, satu pasal manusia. Ada angin, ada sejuk, air. Air tu pasal sejuk. Allah tengok tu tengah sejuk. Alah. Sejuk pun tak sedap juga dah. Sebab tu orang nak menikah ni pun dah. Orang tua dulu ditanya, mu anak yang ke apa? Anak pertama tanah, anak kedua tanah, air, api, angin. Kalau tak anak yang keempat jatuh tanah, air, api, angin. Jatuh angin. Jadi angin tak laju dengan angin. Hak ni siu, hak ni siu. Siap hari ni. Berkocok. Dia kena cari gul awal dia. Angin gul dengan tanah boleh kira. Kalau api sama api, siap hari ni. Tanah, air, api. Anak apa? Hak laki pun anak ketiga, hak pun anak ketiga. Api sama api. Mana sapuh pun berkocok. Boy. Ada. Pakang ke berkocok. Tak ada selenggu 2 menikah bercerak. Mana weh? Berkocok semua. Wah, nak api sama api. Apa mengingat masa ngaji Pak Anasir ni, kata Tok Guru Ambo, betul lah kita api-api panas sama panas, tetapi kena pakai hadis Nabi, hak besar sekali apa dia? Wasfar biddin. Agama paling besar sekali. Bila kita ada agama, walaupun kita ni jari panjang pun, kata orang lelaki, kalau jari panjang, adat dia, bekeng. Lengo, besar, bekeng. Pasal hati kering. Tapi agama tu ada, boleh lawan. Boleh lawan lingo besar, boleh lawan jari panjang. Bekeng tak ke mana pun, agama tu ada insya Allah. Bekeng ni, agama ada. Panah ni panah berapa agama ada. Fasfar biddi kata Nabi. Mu pilih agama. Biarlah. Mana aku anak ketiga api ni. Tapi minum pun api juga tak apalah. Aku ada agama. Sabar je. Hati boleh bini bekeng. Sabar je. Damu, aku sabar je. Api, nak marah juga tapi sabar je. Ustaz kamu dah sabar. Sabar. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh bini sejuk tak sedap juga dah. Sejuk yalah. Mau Allah. Enak tak ni? Ikut abang ya. Serabut juga. Ikut abang semua slow. Serabut juga dah. Dia tak kena semua kita ni. Khuliqal insanu halu'a. Allah jadi manusia ni. Besen dia tak kena serba-serbi. Tu ya. Betul. Manusia ni pesen dia tak kena serba-serbi. Boleh hak panas, nak sejuk. Boleh hak sejuk, nak panas. Pesen dia habis. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah panjang pula cerita dia. Ayat ni pendek-pendek. Ayat pendek berbahasa dia pun dia kena panjang bahasa dia. Semulalah. Sama ayat 1 ni insya-Allah esok cuti. Qala ta'ala wa khalaqal janna min marijim min nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghna bil ilmi wa zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbi anta ilahun wa ana 'abduka jahilun wa anta rzuqna ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.